Kita tambah. Sebenarnya dia tambah-tambah je geng. Oh, berat dia. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, tinggi ekor naik geng. Itu dia geng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat sekalian. Okey, hari yang kedua kita nak menangkul lagi. Semalam kita pergi, hari ni kita turun lagi. Tapi tengok cuaca. Cuaca nak hujan ni, derum. Harap lepas lah aku nak lancar dulu geng, nak lancar dulu. Kita tak ada masa lama geng. Kita tak ada masa lama. Itu dia. Umpan pun tak banyak. Tak tahu lah Boleh labur ke tak kan. Pergi ada je lah dulu. Umpan ikan belanak. Kita labur, kita tinggal. Dalam sejam kita angkat balik. Kalau ada dia masuk geng. Kan? Kalau ada dia masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First stop of the day. Tangku yang kedua. Umpan ikan bulan. Umpan ikan bulan je geng. Cuk kat mata dia. Dah siap. Okey, tangku yang kedua geng. Bismillah. Sikit awahnya aku, murahkan sikit awah. Amin. Nampak gayanya hari dah hujan geng. Hari dah hujan. Dah gerimis. Okay geng, tangku yang keempat. Tangku yang keempat geng, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tempat macam cun kat situ. Banyak pokok bakau. Pokok bakau. Tempat persembunyian ketam. Okay, tak sini satu lagi geng Umpan ikan bulan. Oh, baik. Ikan bulan. Bismillah. Kita tak kat situ. Kadang ada baru tu dia datang geng. Okay geng, kat sana pun ada yang menangkul ketam tu. Ada saudara kita nangkul ketam juga. Tapi dia meranduk sikit lah. Air paras-paras pinggang. So air nak dalam pasang ni, dia angkat dulu. So aku pun dah berlarutan setengah jam. So aku nak try tengok lah aku kuat-kuat ada kan. Kadang-kadang tak sampai sejam, tak sampai setengah jam pun dah ada lah kalau dia ada kat situ. Jom kita try angkat geng. Tangku yang pertama. Mana ke tali dia. Ni dia. So air penuh ni, rasa sampah banyak naik air. Tangku pertama geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam berat sengitnya. Wih, ada geng. Ada seko. Tu dah geng, seko geng. Alhamdulillah. Saya selok. Seko. Yang pertama geng tu dia. Grade B ni, grade B ada. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Gunakan umpan ikan gelama, ikan belanak. Ikan belanak ni habis dikerjakan geng. Ni ada lagi. Syukur alhamdulillah ada seko.
Okay, tengok kat sini. Try tengok angkat. Ada tak? Allah Akbar. Sebelum air pasang penuh, kita try angkat dulu. Kadang-kadang dia ada juga. Oh, tak ada. Buntal. Berlonggok-longgok buntal. Tu dia. Hihi. Ui, ikan apa tu? Okay geng, hari dah hujan dah geng. Tengok tu, hari dah hujan. Cuaca dah gelap. So jom kita angkat tangkuh kita geng. So kita angkat lah geng. Hari dah hujan. Bismillah. Ringan je. Ringan je geng. Tak ada. Tak ada. Kosong. Bismillah. Weh, tak ada geng. Kosong. Bismillah. Semoga dia tambah. Semoga dia tambah-tambahnya geng. Oi, berat dia. Ada ke? Berat ni. Ada. Ada. 2 ekor geng. 2 ekor. Tu dia padu-padu. 3 ekor geng. 4 ekor. 4 ekor geng. 1, 2, 3, 4. Oh. Yo. Padu lah spot ni. Spot ni padu. Spot ni padu geng. Atas batu. Alhamdulillah 3 ekor sekali naik geng. Tu dia geng. 3 ekor sekali. Patut tak berat. Alhamdulillah. Oh. Dia kena batu nanti terlepas. Okey. Berat geng. Rasa berat. Oh. Rasa berat geng. Tu dia. Ada 2 ekor geng. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Sekor ni cik kita lepaskan nanti. Okey. Lepaskan. Bye. Bismillah. Ringan je. Tak ada geng, kosong. Next, yang seterusnya. Dah 2 dah kosong ni geng. Tadi tu je kazak. Satu tangkul ada 2. Ada 4 ekor. Lepas tu senyap. Ini pun senyap geng, tak ada. Kosong juga geng. Tak nak dia masuk. Dia tak ada kot. Second last geng. Ai, adalah seekor 2 Rasa macam berat. Rasa macam ada. Tik. Rasa gegar-gegar. Tu. Ada geng. Ada ekor. Tapi kecil-kecil. Tak boleh buat lauk geng. Ni buat bela cantik lah. Buat bela. Tapi tak apalah. Ada juga dia nak masuk kan. Terima kasih kerana masuk tangkul aku. Pada kosong. Ni terlepas balik. Mana mama kau tak masuk? Lepas balik geng.
Okay, bye. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat petang. So alhamdulillah kita dah settle labuh dengan tarik tangkui kita tadi. Alhamdulillah ada lebih kurang 4 ke 5 ekor macam tu lah geng. Terima kasih kerana menonton, yang menyokong sama ni. So, jangan lupa tekan butang subscribe geng, tanda sokongan. Okay, thank you, bye. Okay geng, ketam tadi dah siap ikat. Kita balik rumah kena ikat geng.